Temuduga ke? Okey, bagi menjawab persoalan ni, ini berkaitan dengan sesi temuduga untuk anda masuk ke kolej kemahiran ataupun institusi TVET. Biasanya, kolej-kolej ini akan mengadakan sesi temuduga untuk memastikan anda memenuhi syarat kemasukan dalam institusi tersebut. Nah, tak semualah, tapi ada je institusi kemahiran yang tidak ada temuduga. Tengok bergantung kepada bidang. Dan basically-nya temuduga ni tidaklah terlampau payah sangat. Soalan-soalan yang ditanya, antaranya perkara yang diorang nak tahu adalah anda lepas tak 3M? Membaca, mengira dan juga menulis. Antara kolej yang membuat sesi temuduga untuk memastikan anda lepas 3M ni adalah Funnel Evo College, di mana Funnel Evo College menawarkan program Digital Marketing Operation untuk anda belajar selama 15 bulan. Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3. So sekiranya anda berminat, anda boleh DM di bio saya untuk anda memohon program yang boleh dikatakan 15 bulan. Lepas anda dapat 15 bulan habis belajar, anda boleh dapat kerja dan pada masa yang sama anda boleh generate pendapatan sendiri di platform-platform media sosial yang ada. So itu adalah skill yang boleh dikatakan anda boleh generate income tanpa bersusah payah untuk anda belajar panjang-panjang, belajar lama-lama, tapi dengan tempoh yang pendek, InsyaAllah anda ada skill tersebut, anda dapat kerja dan pada masa yang sama anda boleh buat